Kau pernah dengar tak pasal kes Katie Sepich? Malam 30, 1 Ogos 2003, hidup dia berubah sekelip mata. Katie, student umur 22 tahun, baru balik dari parti. Dia gaduh sikit dengan boyfriend dia. Lepas tu dia balik seorang. Tapi dia tak pernah sempat masuk rumah. Dalam perjalanan dia terserempak dengan lelaki nama Gabriel Avila. Avila ni kata konon hampir terlanggar Katie. Tapi bila dia nampak Katie tengah panjat tingkap bilik sebab lupa kunci, masa itulah dia tunjukkan diri sebenar. Dia tarik Katie, dia belasah Katie, lepas tu ikat leher sampai tak bernyawa. Lepas tu dia angkut badan Katie, bawa pergi tempat pembuangan sampah lama, siram minyak dan bakar. Semua nak musnahkan bukti. Esoknya, bila polis jumpa mayat Katie, ada satu benda penting bawah kuku dia, DNA pembunuh. Tapi time tu New Mexico tak ambil DNA masa orang kena tangkap. 3 bulan lepas tu, Avila kena tangkap kes lain. Tapi sebab tak ambil DNA, dia lepas macam tu je. Sampailah 2006, bila DNA dia baru dimasuk dalam sistem. Masa itulah match keluar. Polis terus tahan dia dan Avila mengaku semua. Dia kena 69 tahun penjara, tak ada parol. Mak ayah Katie bangkit fight sampai wujud Katie's Law. Undang-undang yang dah selesaikan ratusan kes sejak tu. Katie cuma nak balik rumah malam tu, tapi nasib dah tertulis lain. Satu malam, ubah hidup semua orang.